sejahtera dan salam Malaysia Madani. Apabila berlaku ribut, pokok tumbang ataupun kecemasan di tengah bandaraya, rakyat tidak menunggu siapa yang bertanggungjawab. Mereka hanya mahukan bantuan sampai dengan pantas. Dalam situasi seperti inilah, anggota skuad kecemasan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur tampil berada di barisan hadapan demi memastikan keselamatan warga kota terus terpelihara. Tugas ini bukan tugas biasa yang memerlukan keberanian, disiplin dan kesediaan untuk berkhidmat tanpa mengira masa dan keadaan. Malah ada anggota yang menerima panggilan kecemasan ketika anak mereka sendiri sedang tidur di rumah. Namun demi amanah kepada rakyat dan tanggungjawab kepada bandaraya, tuan-tuan dan puan-puan tetap turun ke lapangan untuk memastikan keselamatan orang lain terus terjamin. Pengorbanan seperti inilah yang sering tidak dilihat tetapi amat besar nilainya kepada masyarakat dan negara. Saya dimaklumkan bahawa skuad kecemasan ini telah ditubuhkan sejak tahun 1972 dan menjadi antara pasukan tindak balas awal yang memainkan peranan penting dalam pengurusan aduan kecemasan di Kuala Lumpur. Antara tugas utama skuad ini termasuk mengendalikan kes pokok tumbang, aduan lebah dan tebuan, ular dan haiwan liar, tumpahan minyak di jalan raya akibat kemalangan, papan tanda tumbang serta pelbagai halangan lain yang boleh mengancam keselamatan pengguna jalan raya, penduduk sekitar, malah mengancam keselamatan skuad kecemasan sendiri apabila mereka turun ke lapangan. Berdasarkan rekod aduan yang diterima, kes pokok tumbang merupakan antara aduan tertinggi yang dikendalikan oleh skuad kecemasan dengan sebanyak 1,781 kes direkodkan sepanjang tahun 2025. Keadaan ini menuntut tindakan yang pantas, terselaras dan berkesan. Dalam situasi kecemasan, setiap minit amat penting kerana kelewatan boleh mengundang risiko kepada keselamatan awam dan kerosakan harta benda. Keselamatan warga kota tidak boleh menunggu waktu pejabat. Saya juga difahamkan bahawa skuad ini bekerjasama rapat dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dalam memastikan setiap aduan dapat ditangani secara cepat dan berkesan. Kita ada skuad kecemasan, kita ada skuad penyelamat, ya. Jadi sebenarnya saya nak turun menyantuni dua pasukan ini pada hari bekerja, tetapi pada masa itu saya difahamkan hari itu kurang sesuai kerana semua orang nak berehat. Oleh sebab itu kita tangguhkan ke hari ini. Dan saya nak nyatakan bahawa saya telah mendengar daripada Puan Azlina bahawa DBKL sekarang ini sedang usahakan insurans untuk dua pasukan ini supaya kebajikan anda berjalan. Dan saya nak akhiri ucapan saya dengan memberikan peruntukan. Saya nak umumkan 30,000 peruntukan menteri untuk skuad kecemasan dan 30,000 untuk skuad penyelamat. Peruntukan ini adalah untuk makan minum semasa anda bertugas, waktu malam ataupun bila keadaan banjir kena keluar. Mungkin allowance yang disediakan mungkin hanya dapat, saya bagi contoh ya, mineral water. Saya bagi contoh je. Tapi dengan adanya peruntukan ini anda boleh top up untuk Milo ke apa-apalah minuman, makanan yang anda nak untuk pastikan anda selesa semasa bertugas. Okey? Dan peruntukan ini kita akan sampaikan kepada DBKL untuk diturunkan kepada dua skuad ini untuk kegunaan mereka. Dan saya nak pastikan sambil anda menjaga kebajikan dan keselamatan warga kota, keselamatan anda juga dan keselesaan dan kesejahteraan anda juga turut dijaga oleh Kerajaan Madani. Oleh itu, saya dengan sukacitanya merasmikan bangunan rasmi, bangunan baru untuk skuad kecemasan DBKL. Terima kasih. Terima kasih.
hari ini saya telah datang untuk merasmikan bangunan skuad kecemasan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, dan kita datang untuk meraihkan dua pasukan, satu skuad penyelamat, satu lagi skuad kecemasan. Untuk skuad kecemasan anggota 59 orang, untuk skuad penyelamat 61 orang. Dan jumlah aduan setakat ini hanya untuk kes pokok tumbang tahun lepas 1781, dan kes pokok tumbang adalah kes yang paling banyak diterima di sekitar Kuala Lumpur setiap kali kita ada cuaca yang tidak macam mana nak cakap tidak menentu, hujan lebat, pokok tumbang. Kes-kes aduan yang lain yang dikendalikan oleh skuad kecemasan, kita ada aduan ular, tebuan, pokok tumbang, minyak tumpah di jalan raya, gangguan binatang liar, tiang lampu yang tumbang, dan aduan yang berlainan. Jadi hari ini saya juga telah dimaklumkan bahawa setakat ini mereka dapat insurans kelompok. Tetapi kita nak memperkasakan lagi jaminan untuk mereka, dan DBKL akan melihat apa lagi insurans yang mereka boleh beli untuk dua pasukan ini kerana risiko tinggi apabila mereka keluar bertugas. Okay? Dan saya juga telah mengumumkan peruntukan RM30,000 peruntukan menteri untuk skuad kecemasan dan RM30,000 untuk skuad penyelamat untuk keselesaan mereka jika mereka ada apa-apa mereka nak beli, makan, minum. Khasnya bila mereka bertugas, waktu kita semua tidur kan, mereka boleh top up lah dengan adanya peruntukan untuk mereka. Okay? Jadi bagi pihak Kuala Lumpur, kita menghargai jasa mereka. Selalunya mereka ini frontliners, tugas mereka kita tak nampak. Selalu kita nampak pokok tumbang, kemudian kita nampak aduan selesai, tapi kita tak nampak tenaga pekerja yang keluar untuk melaksanakan tugas ini. Dan kadang-kadang bila hujan lebat, dalam keadaan hujan lebat pun mereka kena alihkan pokok. Jadi ada risiko terhadap diri mereka sendirilah. Jadi hari ini satu majlis yang simple untuk kita menghargai jasa mereka, untuk mereka tahu bahawa pimpinan tertinggi Jabatan Wilayah Persekutuan kita melihat pengorbanan dan sumbangan mereka kepada Kuala Lumpur. Okey? Tahun ni panggilan diterima oleh skuad kecemasan berapa pula? Tunggu ya, saya kes-kes tahun ni. Macam pokok tumbang. Kita di insurans Dekat sini. untuk pokok tumbang saja. Tahun ni. Ini 2025. Ini 2025. Mereka nak 2026. Yang ni ya. Okay, sorry. Tumbang saya beritahu ni ada lebih kurang 593 aduan. Kalau yang lain campur semua, Sehingga tahun 2025 aduan keseluruhan termasuk binatang liar semua 730. Pokok tumbang adalah yang paling besar untuk tahun ni lah. ya. Jadi skuad ni beroperasi 24 jam lah. Ya. Nombor telefon dia berapa WB? Semua ada dalam media Press release ada. Nombor dekat sana telefon pun semua. ada, dekat sana pun ada waktu operasi dan juga Tak ada. Okay, nanti mereka bagi. It's behind you. Waktu operasi. Can I ask you how much how much you spend in this new building, and then most importantly, This is back in 2023. After the fact liability period, today we launch it. Yeah. okay, how much you spend to build this building? Dr. Fadil. 3 million. 3 juta. 8.3. 8.3 for two phase. Yes. 8.3 million. Okay. So bangunan baru mesti adalah dia punya canggih-canggih apa? Ada apa? Ada United Post. Okay. Apa dia punya jentera baru yang ada? Yang you boleh buat apa? Ada kapal selam tak? Okay. Tak ada gym, kat atas Malaysia kita ada gym untuk tugas. Di pejabat, dan juga kita menempatkan logistik untuk semua kenderaan-kenderaan berat kita. Termasuk juga kemudian parking dan juga pejabat ke fasa yang kedua lah. Okay. Di sini ini untuk operasi yang 24 jam, unit kecemasan dan juga kecemasan saja duduk di sini. Di the base lah. Is there a command center here? Lebih kurang command center untuk unit kecemasan. So bila mereka dapat aduan, dia akan bergerak daripada sini. Oh, I see. So Contohnya daripada sini hingga ke TTDI, it take about 15 minutes lah menggunakan motorcycle. alright, what are the new upgrades? Okay, this new facility can offer. Sekarang ni Real macam time. tadi kita nampak kenderaan yang kita lengkapkan dengan pelbagai kemudahan untuk 5 unit yang baru, dan motosikal pun kita ada 8 unit yang baru untuk kemudahan mereka menjalankan setiap kerja. Eight new motorcycles. Okay, these are Versys.
say again? These are versus motorbikes, right? Yeah. Okay. They also have a gym to help them stay fit because they obviously have to keep themselves very fit to go out and execute their duties lah. Bagi asal aku tumbang sikit, dalam March kan di BKL, Mahkamah perintahkan di BKL bayar 80% untuk keluarga. So di BKL akan merayu pusat mahkamah ataupun Ya, akan merayu. 28 nanti kes dia sebutan. okey. Kita tunggu. Okey. Terima kasih. Thank you. Jemput makan. Okay, Thank you so much.